Satu lagi unit Underfield Home Malaysia yang memang rugi kalau korang tak stay. Cumanya setup kali ni dia lain sikit. Buka pintu je korang dah nampak mini playground. Tengoklah anak kat staycation tu punyalah excited dia. Terus berlari nak main slide, mini playground dan juga panjat wall climbing. Bukan kata anak, kat staycation pun excited juga tau. Konsep dia yang colourful ni pun memang sesuai buat korang satu family happy dan ceria stay dekat sini. Tapi kan unit ni dia tak ada living hall, terus kitchen dan juga dining area. Tapi bagi akak staycation okey je. As long facility dia semuanya lengkap dan anak-anak happy. Unit homestay ni mempunyai 2 bilik. Yang ni master bedroom dia boleh memuatkan dalam 3 orang dan ada baby cot. Dalam bilik ni ada TV, sambil baring-baring tu bolehlah layan movie. Toilet pun ada dekat bilik ni. Bilik nombor 2 ni pun best juga sebabnya katil double decker dia siap dengan slide. Boleh memuatkan dalam 4 atau 5 orang. Ada juga permainan untuk anak-anak korang main. Overall akak staycation berani guarantee korang akan repeat lagi untuk stay di Skyline KL Unit Underfield Home Malaysia. Apa tunggu lagi? Cepat-cepatlah Roger, okay? Bye!